dan salam sejahtera. Saya Nur Khairunisa binti Ahmad Haramain, 18 DSF 25F1027. Hari ini saya akan menerangkan tentang panduan pemotongan ayam secara sistematik, iaitu langkah demi langkah untuk mendapatkan potongan ayam yang betul dan kemas. Okey, langkah pertama, persiapan. Bersihkan ayam terlebih dahulu dengan mencuci sehingga bersih dan keringkan. Seterusnya, sediakan papan pemotong dan pisau yang tajam bagi memudahkan proses pemotongan. Langkah kedua, potong bahagian kaki. Cari sendi di antara paha dan badan ayam. Potong melalui bahagian sendi tersebut untuk memisahkan keseluruhan kaki daripada badan ayam. Langkah ketiga, asingkan paha bawah dan paha atas. Cari sendi di tengah kaki ayam, kemudian potong untuk memisahkan paha bawah iaitu betis daripada paha atas atau thigh. Seterusnya, langkah keempat, potong bahagian sayap. Tarik sedikit sayap dan cari sendi di pangkalnya. Potong melalui sendi tersebut sehingga sayap terpisah sepenuhnya. Langkah kelima, potong bahagian dada. Iris sepanjang tulang di dada di bahagian tengah. Kemudian potong isi dada mengikut tulang dan asingkan kepada dua bahagian. Langkah keenam, asingkan leher dan tongking ayam. Potong dan pisahkan bahagian leher serta tongking daripada bahagian badan ayam yang selebihnya. Okey, akhir sekali, jumlah bahagian ayam yang dipotong biasanya adalah 8, 10 atau 12 bahagian bergantung kepada cara pemotongan dan keperluan masakan. Antara bahagian utama termasuk sayap, dada, paha bawah, paha atas serta tulang dan leher. Ini ialah kawasan proses pemotongan ayam di mana ayam yang telah diagihkan akan dipotong kepada beberapa bahagian mengikut keperluan. Proses ini dijalankan dengan